Assalamualaikum. Hari ni kita nak update berkenaan dengan pack bantuan hari raya dan Alhamdulillah hari ni kita dah mula terima barang-barang yang kita akan masukkan dalam pack bantuan hari raya itu. Antaranya kita ada kerisik, kita ada santan, dan kalau tuan-puan tengok kat sini kita ada banyak lagi barang-barang yang lain. Okey, kalau saya boleh tunjukkan satu-satu. Okey, untuk kuih raya kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 jenis kuih raya. 4 ke 5. Okay, kita ada pepes simpul, kita bagi keripik pisang. Untuk keripik ni ada 2 jenis lah, keripik pisang dan keripik ubi. Kita ada kuih mazola. Lepas tu kita ada 3. Kita ada 3 kuih raya. Alhamdulillah. Kemudian ada keperluan-keperluan asas yang lain ya. Minyak. Okey, kemudian kita ada kodil air. And then tak lengkap lah raya kalau tak ada rendang kan. So kita ada serbuk rendang, daripada serbuk rendang. Kemudian kita ada gula, santan dan sebagainya. Dan semua ni kita akan pack dekat dalam bag yang mana dia akan jadi macam ni. Jom. Okay, mas ni tengok. So kita akan kumpul kat dalam ni. Kamera tunjuk kat dalam ni. Okay, kita akan kumpul dalam ni dan okay, beg ni kita akan bagi pada nanti kita umumkanlah bila tarikhnya, dan insyaAllah pada hari Ahad lah, 15 hari bulan tak silap insyaAllah. Dan kita akan agihkan pada itu program akhir lah, program besar, program akhir yang program pack bantuan hari raya. Dan insyaAllah jika ada rezeki kita akan bagi sekali kepada asnaf bantuan duit raya insyaAllah. Terima kasih kepada para penyumbang yang telah bersama dengan kami, bantu kami untuk kita realisasikan usaha ni yang mana tiap tahun kita buat. Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum.